Hai, Assalamualaikum. Hari ni Biha nak masak sambal sardin simple. Inilah bahan-bahannya. Okay. First, Biha akan masak telur dadah. Biasanya Biha akan pairkan sardin dengan telur dadah. Telur, lada dengan garam. Terpulang kat korang kalau korang nak letak bawang. Next, Biha akan goreng kentang. Terpulang kat korang kalau sardin tu korang nak letak kentang atau tak. Kemudian goreng ikan sardin. Hati-hati tau sebab dia meletup. Lepas tu masukkan bawang merah, bawang putih. Okay. Lepas tu korang masukkanlah cili buk ataupun cili giling. Biasanya kena tumis dulu sebab tu ruangan besar kan. So biar bagi dua. Lepas dah pecah minyak, korang gaulkan. Lepas tu korang letakkan lada. And then masukkan kentang goreng tadi. Lepas tu korang letak balik air sikit. Lepas tu kuah sardin. Jangan lupa garam tau. Lepas tu dah siap. Actually sedap tau. Dia simple tapi okey lah. Kan? Cuba makan semua.